Perkongsian Bonda Rosita Ibrahim sempena hari lahir anaknya Ain dan Amani buat ramai tersentuh. Ayat yang cukup mendalam maksudnya. Sejak kecoh pertelingkahan dalam keluarga pengasas produk Bonda Rosita Ibrahim, ramai yang mula memberi perhatian kepada Bonda Rosita dan anak-anaknya. Apa sahaja yang Bonda Rosita kongsikan di media sosial pasti akan mendapat jumlah view yang tinggi. Menerusi perkongsian terbaru Bonda Rosita di akaun Instagramnya, telah dikongsikan satu posting yang memaparkan gambar-gambar Bonda Rosita bersama anak-anaknya, Nur Ain, Sufian dan Mariam Nur Amani. Ini adalah bersempena ulang tahun kelahiran dua orang putri Bonda Rosita. Satu coretan panjang juga dituliskan khas untuk Ain dan Amani. Mengucapkan selamat hari lahir, Bonda menitipkan pesanannya untuk Ain dan Amani yang mengusik jiwa semua. Kata Bonda Rosita, satu hari nanti kedua-dua anaknya ini akan memahami tingginya darjat seorang ibu. Banyak yang Bonda Rosita pendam, namun tidak pernah diluahkan kepada anak, kerana itu tidak dapat mengubah keadaan. Apa jua yang telah terjadi dalam kehidupan mereka, Bonda mengharapkan agar anak-anaknya ini sentiasa mengingati pesanan dan menjaga adab serta lisan. Perkongsian ini sehingga kini telah pun meraih lebih 20,000 tanda suka daripada warganet antara komen yang diberikan. Ibu atau anak kalau masing-masing berbakti pasti derajat akan dibangkit mulia di sisi Allah. Ibu menahan rasa, anak juga begitu. Ibu merasa sedih, anak juga ada yang merasa sedih. Banyak hati yang perlu Bonda jaga. Betullah surga itu terlalu mahal. Pada waktu Bonda membina masa depan, insan tersayang beri senyuman yang dalam kesedihan.